Kalau sakit lutut, nak scan ke atau nak x-ray? Ramai yang tanya saya soalan ni, mana satu nak kena buat dulu? Okey, kalau personally saya lebih suka ultrasound atau scan berbanding dengan x-ray. Kenapa? Jom kita tengok kenapa saya lagi suka buat ultrasound. Saya lebih suka ultrasound. Dekat ultrasound kita boleh tengok soft tissue yang lain, contohnya ligamen. Contohnya macam gambar ni, ligamen tear. Okay, so kita boleh tengok ada hitam pada ligamen menunjukkan koyakan. Ada juga yang kita boleh tengok air bisa ataupun air radang. Okay, air radang ni kadang-kadang dia ada menunjukkan macam effusion biasa atau air radang biasa, ataupun kadang-kadang dia adalah kita panggil hematrosis. Hematrosis tu adalah perdarahan sebenarnya macam dalam gambar ni. Okay. Kemudian kita boleh tengok meniscus. Ini adalah salah satu contoh meniscus tear yang saya dapat sangat jelas daripada ultrasound. Okay. Kemudian kita boleh tengok bone spur, kita boleh tengok otot, okay. Dan juga kita boleh tengok berapa ketebalan gel yang dah tinggal.